在时代快速发展的今天，品格教育已成为年轻一代成长过程中不可或缺的重要基石。三命弥勒佛院通过举办弥勒文化班，培养班员良好的品德、关爱他人的精神以及慈悲之心，期望他们未来能够回馈社会，为社会发展贡献力量。拥有丰富的知识固然重要，但若没有良好的品格作为基础，仍不足以成为真正优秀的人。通过弥勒文化班，班员们学习生命教育，热爱自然，尊重他人，并培养良好的道德修养与利他精神。这些理念在巨港弥勒文化班20周年庆典暨结业典礼中充分展现。活动于巨港开心学校举行，通过大自然之舞、音乐剧等精彩节目，传递在日常生活中践行慈悲与关爱的价值。Mana kita belajar mencintai alam, belajar juga bagaimana nilai-nilai hidup sebagai seorang manusia, menjadi manusia yang bermoral dan berkebajikan. Dan akhirnya dari kita menjadi manusia yang bermoral dan kebajikan, kita baru bisa menjadi seorang manusia yang penuh dengan kebahagiaan nurani. Bisa berguna bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat pada umumnya kan, karena semua lulusan dari Diklat ini adalah mereka-mereka yang terampil dan juga memiliki moralitas yang siap pakai ya, yang siap untuk diterjunkan ke dalam masyarakat. 本届共有51名班员顺利结业。弥勒文化班每年举办2期，招生对象为高中毕业生。活动能够顺利举行，也离不开班员家长及社会各界合作伙伴对品格教育的大力支持。Muhammad Aidil, PAL TV